Hai semua, okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Saya sangat teruja untuk luangkan masa dengan awak semua dalam sesi penerangan kali ini sebab kita akan bincangkan satu topik yang super penting. Boleh kata ini adalah nadi kepada keseluruhan research awak, iaitu bab 3, metodologi kajian. Sebagai pensyarah dan mentor awak semua, matlamat saya hari ini cukup simple. Saya nak pastikan awak semua bukan setakat tahu macam mana nak siapkan bab 3 ni dengan cemerlang, tapi yang paling utama, macam mana nak guna AI secara beretika. AI ni memang tools yang sangat hebat, tapi ia perlukan tahap kejujuran akademik yang sangat tinggi dari kita. Jadi, sediakan nota, betulkan kedudukan dan jom kita mulakan. Satu benda yang awak semua kena pegang betul-betul, ini macam peraturan emas kita lah. Bab metodologi ni bukan tempat untuk kita berangan-angan atau reka cerita tau. Ia mesti 100% mencerminkan hasil titik peluh dan kerja sebenar yang awak dah buat kat luar sana. Anggap je lah AI ni macam rakan study awak kat library. Dia boleh tolong susunkan idea, kemaskan ayat yang berterabur, tapi dia sama sekali tak boleh gantikan usaha, pemahaman dan tindakan sebenar awak sebagai penyelidik. Okay, let's dive into this. Agenda penerangan kita sangat sistematik hari ini. Kita akan tengok konsep kejujuran akademik, lepas tu struktur dan kesahan kajian. Kita ada sedikit aktiviti interaktif nanti, disusuli dengan pemetaan objektif, cara nak improve kualiti bahasa dan kita akan tutup dengan senarai semak serta rubrik kendiri. Alright, kita masuk ke bahagian pertama, kejujuran akademik dalam metodologi. Jom. Bila kita cakap pasal AI dalam research ni, tugas saya adalah untuk pandu awak supaya tak terjebak dengan penipuan akademik. Ada garis sempadan yang sangat terang dan nyata antara bantuan yang dibenarkan dengan penipuan. Macam ni, kalau awak suruh AI susunkan rangka subtopik bab 3 awak atau minta dia terangkan apa maksud persampalan bertujuan supaya awak lebih faham, itu sangat bagus. Itu kita panggil AI sebagai pembimbing. Tapi, kalau awak suruh AI create 200 responden palsu siap dengan data, atau suruh dia karang cerita, kononnya awak dah buat kajian rintis, walhal bayang tapak kajian pun awak pun tak pernah nampak. Itu penipuan terancang namanya. No way. Jalan pintas macam ni cuma akan musnahkan nilai kajian awak tu sendiri. Jangan sesekali cross line ni, okey? Seterusnya, bahagian kedua, struktur dan kesahan kajian. Macam mana kita nak susun benda ni secara teknikal? Jangan panik dulu. Dengan step yang teratur, AI sebenarnya boleh jadi rakan yang best untuk tolong awak semak reka bentuk kajian. Contohnya kan, kalau objektif awak adalah untuk ukur tahap literasi digital, guna soal selidik dan analisis statistik, AI boleh confirmkan yang awak memang berada di landasan reka bentuk kuantitatif. Tapi, kalau awak nak cungkil pengalaman orang secara mendalam guna interview dan buat analisis tematik, itu dah jadi kualitatif. Kuncinya kat sini, awak kena beritahu AI dengan spesifik apa yang awak nak capai. Barulah dia boleh semak sama ada reka bentuk awak tu logik dan align dengan matlamat kajian. Sekarang kita tengok pasal instrumen kajian. Nak minta AI terangkan satu-satu apa itu konsep kesahan dan kebolehpercayaan, boleh silakan. Nak minta dia kemaskan ayat masa awak lapor pasal komen-komen pakar yang semak soalan survey awak tu, pun boleh. Tapi dengar sini baik-baik, amaran keras dari saya, jangan sekali-kali biarkan AI reka atau teka nilai Cronbach Alpha untuk instrumen awak. Kalau awak tak buat lagi pilot study kat luar tu, jangan pandai-pandai letak nilai palsu semata-mata nak nampak cantik. Untuk bahagian kutipan data, benda ni kena dilaporkan secara berurutan atau kronologi. AI memang pakar bab ni. Dia boleh susun balik ayat awak supaya nampak kemas dan profesional. Letaklah bermula dengan penyediaan borang kat Google Forms, proses awak edar, cara awak explain tentang etika kat responden, sampailah ke proses bersihkan data. Syaratnya cuma satu. Awak hanya boleh suruh AI susun langkah-langkah yang betul-betul awak dah buat atau akan buat kat lapangan. Tak ada tokok tambah. Masuk ke bahagian ketiga. Sekarang kita rehat kejap dari teori, kita main teka-teki sikit. Beretika atau tidak? Okey, bayangkan situasi ni. Fokus ya. Ada seorang student datang jumpa saya, dia cakap, "Sir, saya tak turun padang lagi collect data, tapi saya nak letak prompt ni kat AI, ciptakan nilai Cronbach Alpha yang tinggi untuk questionnaire saya supaya supervisor tak marah." Cuba teka, benda ni beretika atau tidak beretika? Kalau awak jerit tidak beretika sekarang ni, tanya, memang tak beretika langsung. Ini secara terang-terangan adalah pemalsuan dan manipulasi data.
And this brilliantly illustrates betapa besarnya kesan niat dan arahan kita pada AI. Bayangkan, awak just forward link borang survey kat grup WhatsApp kawan-kawan kelas. Secara akademiknya, itu bukan persampalan rawak tau. Jadi, kalau prompt awak suruh AI karang cerita yang awak buat persampalan rawak semata-mata nak nampak gempak, itu salah. Jadilah pengkaji yang jujur. Tulis prompt macam ni. Bantu saya jelaskan konsep persampalan mudah ni secara akademik dan tolong senaraikan sekali batasannya. Itu barulah melambangkan integriti seorang penyelidik yang berkaliber. Kita teruskan momentum ni ke bahagian keempat, pemetaan objektif dan analisis. So, the crucial point is, benda ni selalunya jadi nightmare untuk student. Tapi AI boleh rungkaikan kekusutan ni. Setiap benda yang awak nak kaji tu mesti ada padanan analisis matematik dia yang tersendiri. Tak boleh main redah je. Nak kenal pasti profil demografi? AI akan cadangkan awak guna analisis kekerapan. Nak ukur tahap persetujuan? Kita pakai mean dengan sisian piawai. Atau mungkin nak tengok wujud tak hubungan antara dua pemboleh ubah? Yang tu awak kena guna correlation. AI boleh bantu awak bina jadual pemetaan ni. Barulah metodologi awak tu solid dan kebal masa Viva nanti. Seterusnya, bahagian kelima, memperbaiki kualiti bahasa akademik. Ini favourite part semua orang kan? Kat sinilah magic AI tu berlaku. AI paling cemerlang bila kita minta dia tukarkan gaya penulisan rojak kita jadi satu bahasa akademik yang formal dan mantap. Dengar beza dua ayat ni. Draft asal student. Saya guna Google Form dan bagi dekat pelajar. Mesej tu sampai, tapi bunyi macam tengah sembang kat kafe kan? Cuba tengok bila kita minta AI perkemaskan tanpa ubah fakta. Dia akan jadi, data kajian dikumpulkan melalui soal selidik dalam talian menggunakan Google Forms yang diedarkan kepada sampel pelajar. Gempak tak? Fakta dia kekal sama, jujur, tak ubah langsung perbuatan asal tu, tapi kualiti penyampaian dia dah bertukar ke tahap profesional. Kita hampir sampai ke penghujung. Bahagian ke-6, senarai semak dan rubrik kendiri. Anggaplah senarai ini sebagai perisai terakhir awak sebelum klik butang submit, hantar assignment tu. Tolong elakkan benda-benda yang selalu perangkap student ni. Pastikan metodologi tu betul. Jangan buat analisis yang terlalu rumit kalau objektif awak tu basic je. Dan tolong simpan ni dalam memori. SPSS tu bukan instrumen kajian. SPSS tu perisian. Instrumen awak tu ialah kertas soal selidik yang awak edar tu. Satu lagi, semak balik responden awak. Kalau nak kaji kepuasan pelanggan, make sure tanyalah pelanggan tu sendiri, bukannya pergi interview manager syarikat pula, okey? Untuk backup dan jamin keterusan kerja awak, saya nak sarankan awak amalkan penggunaan template rekod penggunaan AI ni. Biasakan diri catat details, tulis, tarikh kat subtopik mana awak guna AI, apa prompt yang awak type dan yang paling kritikal sekali, ruangan semakkan manusia. Dekat sini awak tulis macam mana awak tweak atau sahkan jawapan AI tu dengan realiti sebenar kajian awak. Ini bukti kukuh yang awak bukan main copy-paste buta-buta. Akhir sekali, jom tengok rubrik kendiri ni. Ini cara awak nilai tahap integriti kerja awak. Dekat tahap lemah, ini untuk mereka yang minta AI menipu dan reka data. Tolong jauhkan diri dari kategori ni. Tahap sederhana atau baik tu okeylah, acceptable. Tapi masih ada ruang untuk diperbaiki. Tapi sasaran kita semua dalam kelas ni mestilah tahap cemerlang. Di tahap ni, penggunaan AI awak sangat beretika, setiap fakta adalah jujur, selari dengan objektif dan awak sendiri 100% faham apa yang tertulis dalam bab tu. Sebelum kita bersurai, cuba renungkan soalan provokatif ni. Bila dah siap print dan nak hantar tesis tu, boleh tak awak berdiri depan saya dan bentangkan keseluruhan cara kerja metodologi awak ni dengan penuh yakin, tanpa sekalipun menjeling nota yang AI buat kan? Kalau jawapan dalam hati awak sekarang kata ya, boleh sangat, maka tanya, awak dah berjaya menjiwai dan memiliki kajian awak dan AI tu dah jalankan tugasnya sekadar alat bantu yang sangat baik. Ingat semua, ilmu tu milik awak dan ada dalam minda awak, bukannya duduk statik dalam software tu. Selamat menyelidik dan saya tak sabar nak jumpa awak semua masa sesi pementangan nanti.